Assalamualaikum, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kerana kembali ke channel saya. Pada video kali ini saya ingin membuat komentar tentang pilihan raya Negeri Sembilan yang telah berlangsung semalam. Jadi sebelum itu umum mengetahui bahawa gabungan Barisan Nasional dan Perikatan Nasional telah memenangi dan mendapat majoriti ataupun 2/3 majoriti. Dengan gabungan itu memenangi 25 kerusi dan Pakatan Harapan 11 kerusi. Dari sudut pecahan, Barisan Nasional mendapat 18 kerusi, Perikatan Nasional 7 kerusi dan Pakatan Harapan 11 kerusi. Jadi umum mengetahui bahawa Pakatan Harapan dikatakan tewas dan dikatakan Barisan Nasional telah menang. Walau bagaimanapun, kalau kita lihat dengan lebih mendalam atau dengan lebih kritikal apa yang ditunjukkan oleh keputusan pilihan raya itu, kita boleh melihat beberapa perspektif yang lain, iaitu adakah Barisan Nasional betul-betul menang dan adakah Perikatan Nasional pun menang sama. Jurus itu juga, adakah Pakatan Harapan memang tewas? Baik, mungkinlah ini satu soalan yang agak pelik, tapi cuba kita tengok betul-betul. Barisan Nasional telah memasuki pilihan raya negeri dengan meletakkan 25 calon di 25 kerusi dan telah mendapat apa yang dikatakan persetujuan dengan Perikatan Nasional hanya mengambil 11 kerusi sahaja. Jadi kerjasama ini telah memberi suatu keuntungan kepada Barisan Nasional. Walau bagaimanapun, Barisan Nasional tidak memenangi 25 kerusi dan tidak juga memenangi 19 kerusi untuk menjadi kerajaan solo. Seperti di Johor, Barisan Nasional memang clear cut menang 40 lebih kerusi. Jadi dia adalah kemenangan yang jelas. Walau bagaimanapun, Barisan Nasional tidak menang untuk membuat kerajaan dengan sendiri sebab dia hanya dapat 18 kerusi. Yang keduanya, Barisan Nasional yang mendapat 18 kerusi, kita nak tengok dia kuat ke tak kuat. Tetapi pengundinya adalah gabungan atau transfer vote daripada Perikatan Nasional. So, adakah Barisan Nasional tu lebih kuat daripada Pakatan Harapan? Nampak 18 Barisan Nasional dan 11 Pakatan Harapan, maka kita nampaklah Barisan Nasional tu lebih gah. Tetapi Pakatan Harapan bertanding solo. Barisan Nasional kena pinjam kawan-kawan dia daripada Perikatan Nasional. So, adakah dia menang dengan clear cut? Sudah tentu tidak. Pertama. Yang keduanya, dia juga telah pada kemelut Negeri Sembilan, politik Negeri Sembilan, 14 ahli DUN yang telah menarik diri daripada kerajaan bersama Pakatan Harapan. Ketuanya adalah Jalaluddin, YB Jalaluddin. Umum mengetahui dia telah mengambil kesempatan daripada krisis undang dan juga Yang Tuan Tengku Mukhris dan telah cuba untuk membuat kerajaan tanpa pilihan raya dengan bekerjasama dengan Perikatan Nasional. Tetapi PH telah membubarkan DUN dan inilah yang terjadi, iaitu pilihan raya. Apabila gabungan Barisan Nasional dan Perikatan Nasional memenangi pilihan raya, maka apabila menghadap kepada Yang Tuan Tengku Mukhris, YB Jalaluddin tidak menjadi Menteri Besar. Yang menjadi Menteri Besar adalah YB Ismail. Jadi di situ kita lihat ketua Barisan Nasional ataupun UMNO di Negeri Sembilan telah kecundang. Dia tidak menang sebab dia tak jadi Menteri Besar. Kemudian kita tengok juga Perikatan Nasional.
Kalau dulu Perikatan Nasional bertanding banyak kerusi dalam pilihan raya ke-15 Negeri-Negeri Sembilan. Tapi yang sekarang ni, walaupun mereka menang 7 daripada 11 kerusi, mereka telah pun menyerah diri daripada awal lagi, iaitu mereka telah menyerah kalah kepada Barisan Nasional. Mereka menjadi apa yang dikatakan orang putih second fiddle. Okay. Orang nombor 2 lah. Mereka tidak bertanding sebagai government in waiting. Mereka bertanding sebagai okeylah aku yang lemah sikit dan kita bekerja sama, iaitu dengan menumpang. Jadi Barisan Nasional menumpang Perikatan Nasional, Perikatan Nasional lagi menumpang kepada Barisan Nasional. Jadi tumpang dan tumpang, maka mereka telah menang. Satu strategi yang dari satu sudut baik, tetapi persoalan timbul. Perikatan Nasional kuat ke atau tidak kuat? Kalau dia bertanding solo, sudah tentu mereka tidak akan dapat mengalahkan Pakatan Harapan. Jadi di sini kita lihat bahawa Perikatan Nasional tidak memenangi pilihan raya dan hanya menang apabila mereka menumpang. Kemudian kita lihat Pakatan Harapan pula yang dikatakan telah tewas apabila daripada 17 kerusi menjadi hanya 17 kerusi menjadi 11 kerusi. Itu 9 untuk DAP dan 2 PKR. Maka itu kita lihat bahawa adakah ini satu kekalahan? Kita kena ingat dalam pilihan raya negeri yang ke-15, PH bergabung dengan Barisan Nasional dan mereka telah mendapat apa yang dikatakan transferability of vote, maka telah menangi 17. Tetapi sekarang mereka telah hanya bertanding secara solo. Dan adakah ini menunjukkan kelemahan? Itu yang pertama. Yang kedua, banyak mengatakan bahawa DAP telah tewas apabila kerusinya kurang hingga ke-9. Walau bagaimanapun, kalau kita lihat majoriti masih lagi kuat. Dan kalau betul lah orang Cina menolak DAP, maka kenapakah DAP masih lagi teguh dengan 9 kerusi? Kita juga dapat melihat kenyataan daripada orang kuat MCA T. Lian Ke yang mengatakan bahawa undi Cina masih lagi kepada DAP. Jadi MCA tak perlulah mendabik dada sebab yang dia menang pun atas tumpangan. So, jadi di sinilah kita lihat bahawa menang dari sudut menumpang memanglah menang, tetapi dari sudut persendirian itu satu persoalan sama ada ia kuat atau tidak kuat. Dan di masa hadapan apabila perceraian berlaku, maka kita boleh lihat sama ada boleh parti tersebut boleh bertahan tanpa kawan ataupun tanpa tumpangan. Jadi itu adalah satu perspektif yang harus kita teliti. Jadi kalau kita lihat Parti Wawasan Negara yang dipimpin oleh Hamzah Zainuddin, beliau telah mengatakan bahawa Parti Wawasan Negara cukup hebatlah sebab dia menang 3 kerusi daripada 4 yang ditandingi dari sudut dia punya first time ataupun debut. Kalau kita fahamkan Parti Wawasan Negara ni dia menumpang Perikatan Nasional yang menumpang Barisan Nasional. Jadi dengan tumpang atas tumpang maka dia menang. Berbeza dengan Parti Bersama Malaysia Rafizi Ramli, mereka telah tewas tanpa dapat deposit balik. Jadi ini sebab mereka bertanding solo. Jadi kalau nak katakan bahawa Parti Wawasan Negara ni hebat ataupun kuat, saya pun tak berapa pastilah. Kalau kita lihat Parti Bersatu pula, daripada dulu saya menganggap bahawa Parti Bersatu ni dia tidak ada dia punya penyokong yang kuat sebab dia pun menumpang kepada Parti Islam se-Malaysia. Jadi kekuatannya adalah hanya kepada Perikatan Nasional.
dan terbukti daripada 2 kerusi dulu yang ditandingi di bawah Perikatan Nasional, apabila bertanding di bawah logonya sendiri, maka kesemua 24 kerusi yang ditandinginya telah tewas dan 23-nya telah hilang deposit. Jadi ini menunjukkan bahawa parti seperti Bersatu, dan saya jangka juga Parti Wawasan Negara, mereka ni perlu menumpang, dan saya harap Parti Bersama Malaysia pun boleh bekerjasama dengan Pakatan Harapan, dan Pakatan Harapan pula dalam pilihan raya negeri Melaka boleh bekerjasama dan memberi beberapa kerusi sama juga dengan Muda. Mempunyai gabungan ataupun kawan di dalam pilihan raya adalah amat penting untuk menang. Dia tidak perlu menjadi satu ideologi, tetapi ia hanya dah apa yang dikatakan loose coalition, iaitu satu kerjasama sementara, dan kerjasama yang lebih mantap boleh diadakan setelah kemenangan, dan manifesto ataupun tujuan boleh juga dikompromikan dalam apa cara sekalipun. Jadi di situlah analisis saya tentang apa yang dimaksudkan sebagai kemenangan dan apa yang dimaksudkan sebagai kekalahan. Di dalam politik, sesuatu kemenangan itu tidak semestinya kemenangan menyeluruh, dan sesuatu kekalahan itu tidak semestinya kekalahan menyeluruh. Politik adalah suatu persepsi dan ia harus dilihat dari suatu perspektif yang lebih luas daripada nombor atau kiraan undi semata-mata. Dan ini adalah menjadi ukuran kekuatan sesuatu parti politik itu. Maka itu, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.